Ada dua keadaan. Ada orang diuji itu sebagai kafarah untuk memadamkan dosa dia yang telah lalu, yang dia buat, dan untuk dia kembali kepada Allah. Untuk dia tinggalkan dosa tu, dia bertaubat kembali kepada Allah. Maka ketika itu, seseorang itu elok untuk dia bermuhasabah. Kan? Apa salah aku buat ni? Kan? Oh, dia jumpa ada kesalahan yang dia buat. Selalunya bila seseorang itu melazimi dosa besar, Allah akan uji. Allah akan uji. Tapi kadang-kadang solat 5 waktu cukup. Hubungan dengan mak ayah elok. Ahli keluarga elok. Kawan-kawan pun kita tak ada hutang, tak ada ambil hak orang. Anak-anak bagi nafkah. Dekat isteri pun kita bagi nafkah. Buat salah apa ni? Ini yang kedua saya nak sebut. Ujian yang kedua ni sama macam yang Allah bagi dekat Nabi dan Rasul. Dia bukan untuk kafarah. Dia untuk meningkatkan kedudukan kita. Kita duk cari. Hutang orang sengaja nak bayar pun tak ada. Dia banyak benda tau. Zakat. Ada tak kita sengaja tak bayar zakat? Tu semua tu nak kena cari tu. Ada tak zakat? Oh, zakat emas. Lupa. Duk bayar zakat nu saja. Zakat emas. Setahun 700 tak pernah bayar. 8 tahun, 9 tahun dah. Dia jumpa. Ada orang bila dia cari, tak tahulah ustaz, dia pergi jumpa mana-mana ustaz-ustazah kan, tak nampak. Bukan semua ujian adalah disebabkan dosa kita. Ada ujian yang seperti diberikan kepada para rasul dan nabi. Bukan sebab dosa yang nabi buat. Bukan sebab dosa yang rasul buat. Kita pun kadang begitu, kan? Kadang begitu. Kita cari tak jumpa. Hak besar ni kita tak jumpa. Apa dosa besar yang aku duk buat ni? Tak ada dah. Memang kita tinggal. Alhamdulillah. Tinggal dosa-dosa besar tu kita tinggal. Semayang pun jaga. Sehari dah 5 waktu. Kecuali zuhur dengan asar di ni, tempat kerja. Yang tu untuk meningkatkan kedudukan kita. Di sisi orang nak naikkan lagi kedudukan kita. Nak naikkan lagi kedudukan kita. Wallahualam.